Okay, before we do the trick, sebelum kita buat magic ni, saya nak anda berdua, Darwish betul, Izwan, pandang mata antara satu sama lain. Dalam masa 5 saat, 5 seconds only, jangan lari. Ready? 2, 1, 2, 3, 4, 5, start. Darwish, you adalah sebuah budak. Maybe nothing. Saudara Izwan, you rasa apa? Rasa biasa, rasa sejuk ke apa? Kalau sejuk ke sama yang biasa. So apa yang kita anda boleh buat sini, anda berdua akan tutup mata. After this, you guys akan tutup mata. Okay, semasa anda tutup mata, saya akan sentuh anda. Saya akan cuit. Okay, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini. Okay, are you okay? Alright? Okay. Mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini. Okay, alright. Alright. Jika rasa sentuhan tu, nanti, jangan buka mata tau. Just relax, fokus betul-betul, ingat sesuatu, jangan bergerak. Saya tanya beberapa soalan. Fokus soalan saya saja. Boleh? Ready? Kita tepat. Change place. Oh, wrong video juga. Okay, betul polisi. Ready? Music. Okay. Ladies and gentlemen, you're about to see an impossible thing called mind magic. Tutup mata anda berdua, jangan buat mata. Percaya pada diri. Jika rasa sentuhan, jangan bergerak. Relax. Kalau nak buat jangan betul-betul. Ingat satu hal itu, okey? Jangan bergerak, jangan buka mata. Tangan di sisi. Okey? Alright. Fokus. Soalan saya yang pertama, kita betul-betul soalan saya yang pertama. Siapa rasa sentuhan tadi? Angkat tangan kanan. Izwan rasa sentuhan tadi? Angkat tangan kanan. Turun tangan. Dengar betul-betul soalan saya yang kedua, okey? Dengar betul-betul soalan saya yang kedua. Okey? Dengan menggunakan tangan kanan, tunjuk dengan jari. Berapa kali anda rasa sentuhan tadi? Berapa kali anda rasa sentuhan tadi? Okey? Turun tangan. Soalan yang terakhir, relax, jangan bergerak. Soalan saya yang terakhir, dengar betul-betul. Soalan saya yang terakhir. Dengan menggunakan tangan kanan, tunjuk di mana anda rasa sentuhan tadi. Okey. Buka mata, open your eyes, jom kita tanya mereka. Darwish, you rasa sentuhan tadi kan? You rasa, saudara Izwan, anda rasa sentuhan tadi? Betul? Clear? Rasanya betul? Saya tak sentuh anda langsung. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Saya sentuh sama Izwan ke? Ada yang saya cakap, saya sentuh dari tapi you rasa. It's all about connection. Ini okey, you pandang mata tadi kan? Eye contact. Ini bermaksud, balik ni, kalau you rasa sentuhan, sama sentuh dia. Jadi soalan saya yang terakhir. Nak save ke atau nak putuskan anda yang tu? Nak save ke atau nak putuskan anda yang tu? Putus, tapi kita banyak kita putuskan. Tak apa, esok lepas kita tengok proses lagi, so kita akan putuskan. Boleh? Disconnected. Okey, dan kita cuba lagi sekali. Tadi Darwish buka mata. Rasa tak sentuhan sekarang? Tak rasa kan? Ada putuskan. Rasa tak sentuhan sekarang? Ladies and gentlemen, di round of applause untuk saya tadi. Darwish, terima kasih. Sudah dialami. Ada lagi. Baik. Konsep yang sama. Saya akan sentuh sebelah kanan dan sebelah kiri. Jika kita sentuh sebelah kiri, angkat tangan kiri perlahan-lahan seperti ini dan turunkan. Jika kita sentuh sebelah kanan, angkat tangan kanan immediately, quickly. Boleh.
Jika you rasa dulu akan ada badan. Contoh. Left, tutup mata. You watch it. Fokus betul-betul. Ini semula music jadi. Alright. Fokus betul-betul. Music jadi. Okay. Tinggi sikit. Last but not least. Alright, buka mata. Okay. Rasa saya komen tadi. Sebelah kanan, sebelah kiri, dua-dua juga betul-betul. Dua-dua rasa. Saya tak sentuh awak langsung. Saya amat betul-betul bidang. Tadi saya bukan ada yang mau berkata dengan tinggi dengan. Okay. Jangan saya fokuskan. Boleh juga dengan tenang. Betul. Saya bukan seorang bukan. Siapa yang nak bagi dia saya? Yes, ada berbagai pengikut-pengikut. Faktor boleh. Mari sini. Please betul. Stage. Okey, betul. So, boleh dalam ni. Alright. Please betul. Kita sama dengan bola. Boleh sampai. Maria from the Hogwarts School. My name is Harry Potter. Okay, are you ready for the magic show? Everyone, are you ready? Maria the magician, let's do it. Okay, magic is all about imagination. Use your imagination. Okay. Remember kita dekat sekolah itu? Hogwarts School? Okay, ingat tak? Nasib baik dia aku. This is how what's funny, Jesse? Let's do it. Follow me. Maria, apapun yang berlaku jangan lari. Jangan go anywhere, okay? You're shaking, jangan shaking. Kita practice jangan jadi kat sekolah. Don't move, tarik nafas. Push. Okay, slowly. Here. Don't relax. This is your imagination. Okay. Wow. Okay. Come closer. Nafas sikit. Here. Okay. Are you okay? Let's put it down slowly. Is that okay? Malah nak okay. Oh, dah semangat. Buka. Tolong. Pegang macam tu. Yes. Okay. Slowly. Oh. Yes. Alright. Lepas ya. Here. Okay, mana? Stay there. No. Habis mula. Mari okey. Okey, kita lari ke bawah. Okey, saya lihat ada apa kan? Bisa sikit. Okey, cuba pandang bawah ada apa tak? Tenang okey. Kita tak ada apa-apa. Kita buat saja. Nanti dia semua ada lepaskan dari lepaskan dari itu. Dia dah sini. Alright, so
Semuanya. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Okay, again, ladies and gentlemen, please, Mariam Benedicta, Mariam Benedicta, 1, 2, 3, come on. Thank you, Mariam. Boleh. Terima kasih kepada semua dari itu. Okay, sekarang kita ingin kembali sekarang lagi kita berkenaan menjadi squad crew di UJC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.